Oh, oh, oh. Alright. Let's go. Kita pun dah jumpa Bos Hamzah. Now on our way to Tampit. Bro Hamzah ni memang legendary lah. Mat terpaling motorsport yang aku kenal lah so far. Oh, ada lagi seorang, Jai. Tuan Jai. So kita ikut pace stop ketua. Lag bawa scrambler kan. Member dia dah tahu masuk rimba red bro. Kita ambil footage Bos Hamzah ya. Tu random lah bro. E-camping bawa ZX. Ya, kau lalu orang. Oh. Fix stocks bukan sekadar detox korang yang macam-macam. Bila lah boleh jadi gaya kan. Aku dengar bunyi pop sandbanks lah. Motor Brother Hamzah ni bunyi pop sandbanks ni. Aku tanya. Kalau jalan kosong ni memang best tapi janganlah selfish. Orang kata nak santai-santai ride kan. Chill lah. Tok ketua kata pace 100km/h je. Santai. Kalau boleh play lagu Melayan juga ni, aku lupa nak play Spotify ni. Kita try lah. Kata ada T-Nicer Gempak. Ya tu. Autoplay mantap. Now playing BMTH bro. Never gonna be repaired. Aku lupa nama lagu ni. Going on a landing. Oh, One by One with Nova Twins. Aku ingat. Apple dengan Azad steady. Kita bagi dia orang ke depan lah. At least ada content kan. Patut on intercom lah tadi. Baru fun sikit boleh sembang dengan Ipul. Sebab kita tengok balik nanti macam mana. Aku raja dan balik nanti aku rekod lah. Oh, ni first time by the way guys aku pakai road mode. Since aku ambil motor ni daripada kedai tahun lepas, tak pernah aku tukar pun daripada sports mode. Sports mode all the way. Tak tahulah ada rasa beza ke tak. Aku rasa maybe sikit lah in terms of pick up. In terms of menjerit tu sama je, aku rasa tak ada beza. Full siap bawa walkie-talkie bro. Bos Hamzah kata malam ni maybe nak buat jungle trekking. Aku tak tahulah dia main-main ke betul-betul. Jungle trekking dalam hutan Last time aku masuk hutan, aku rasa masa aku darjah 6 ke yang macam kau tahu kan budak sekolah pergi masuk hutan. Lepas tu ada macam camp motivasi. Camp motivasi. Tak kau seorang-seorang kan. Kita tengok apa aktiviti kita malam ni. So, kalau aku tak record video, maybe aku just snap gambar je lah kot. Aku tepek kan macam biasa dalam video aku. Kiri lah sampai PD tu. Padahal aku ada mention kat buat tu kira PD ke Melaka lah itu aku sebut. Malah aku sampai dengan Hamzah dan Saiful. Apple memecut. Kereta lah ni. Serius lah. Mantap. Geng-geng. Yo sahabat. Tahu lah, daily ni aku dah tengok video MQ7 macam berkenan lah. Apa-apa pun at this point in time macam setia lah dengan ZX. Oh, nak dengar fun fact lah guys. Lately ni
aku rasa setiap minggu aku pergi Kawasaki showroom. Aku rasa seminggu 2 kali kot pergi Kawasaki showroom. Tak sulit 2 kali pergi sedang motorcycle, duduk atas ZX6. Dan hari tu aku pergi Kawasaki Star Park, duduk atas ZX6. Tak tahulah, aku memang suka lah ZX6 tu senang cerita. Cumanya practicality lah. Aku rasa at the moment ZX25R ni mencukupi kriteria aku untuk pergi balik kerja. And in terms of economics and the package yang motor aku ada, it's more than enough than what I need lah. Aggressiveness tak agresif sangat, tak lenguh pergi balik kerja. Aku siap bawa laptop hari-hari. And in terms of package, motor ni memang no complaints lah. Aku sangat happy. Throttle bar wire, quick shifter, apa lagi aku tak ingat lah. Quick shifter ni lah paling best lah bagi aku. Aku tak tahu kenapa ZX6 tu tak ada quick shifter. Sorry, ZX6 ada quick shifter, only for upshift, downshift tak ada. So aku rasa macam sayang lah. Dan disebabkan tu aku rasa macam tak perlu lah. Sebenarnya aku nak justify kenapa aku tak perlu ada motor tu. Aku suka sangat yang kali hitam pun sebenarnya. Kalau one day tak ada keperluan lagi, unless if aku pergi ride dengan brother-brother sisi besar, kat situ aku terasa sikit keperluan untuk upgrade. Kalau duduk atas ZX6 tu memang handsome terus. Sebab aku rasa macam proportionate tau. Motor tu pun macam panjang sikit kan. Kena lah dengan aku. Aduh, hai. Boleh move on lah kot. Apa ada rezeki, kita tengok. Kita tahu surprise kan. Jeng jeng jeng. Tapi tu lah, ramai yang kata bayangkan 1000 terus. Tapi aku tak tahu lah. Memang nak lah, of course lah, S1K. Itu idaman ku. Cumanya untuk ada bike for weekend ride only, satu masa tak ada masa. Dua, of course lah, in terms of financial kan, belum lagi at that level lah. Kalau aku make the purchase, lambat aku kahwin aku rasa. So better jangan ikut nafsu lah. Gunakan minda dan otak, bukannya nafsu semata-mata. Steady full dengan Azad. Mana Hamzah? Betul lah dia guys. Kalau sejam ni kan on the way, aku tak tahu lah aku duduk membebel lah kan. Terang footage okay, mic okay. And after a while aku rasa macam boleh lah kot. I don't know, aku tak nak lah cakap aku dah biasa cakap dengan mic ni, I still rasa awkward. Tapi hopefully better. Let me know. Aku ingatkan simple kan, tepek kamera kat helmet, cakap, goreng, settle. Tapi sebenarnya nak goreng tu is actually a skill lah. By the way, aku tak tahu mana Bos Hamzah masa dia ada kat belakang tu. Adakah sini exit kita? Better aku tunggu. Let's go. Let's go. Aku takut terlajak simpang. Ada satu hal luar nak pusing. Kita tengah rushing nak cak kemah kan, before maghrib. Sekarang dah berapa ni? 6.24. Tu dia aksi-aksi rimba red. Bukan motocross yang boleh buat, sports bike pun boleh buat lah bang. Aduh, terpuluh. Tak guru buat macam mana? Mari. Ya doh, pop sempeng sini daripada Bos Hamzah punya exhaust lah. Mancap. Okey, kita orang baru je lepas exit pedas Linggi. So aku estimate dalam half an hour lagi kita sampai ke campsite.
bau. Macam balik kampung ni kan. Rantau Ulu Kancong Cembong. Panjang nama kan. Zimord. Okay. Aku pun tak tahulah campsite ni macam mana rupanya. Off-road ke tu macam tanda baik je. Hopefully tak adalah off-road. Kesian dekat saya aku kalau off-road. Jom. About boleh kita sini. Macam parah So we are close to the location. About 15 minutes lagi. Jauh pula nak U-turn. Okay, saya pun nak isi minyak. Dan sambil-sambil tu tukar bateri kamera aku jap. Wah, sedap bunyi exhaust. Baru tukar. Kata saya dari tadi dengar apa mana datang bunyi pop sandbanks ni kan. Rupanya daripada berada depan. Sudah? Dari mana ni? Leo Vince. Italy. Tak tahu. Asal dia tak pasang? Dia beli 2 set. Oh, let's say bawa bersis. Bersis X. Oh, before you jual lah. Tu dia. Let's go. Jauh angle kami. Alright, kita resume balik perjalanan. Pun dah isi minyak. Aku nampak tadi kat phone Hamzah lagi 17 minutes macam tu sampai ke destination. Now dah 6.41. Hopefully sempat nak baca kemah. Restoran B40. Mantap. Wow, cantik rumah ni. Oh ya lah, betul lipo Gunung Datuk. Aku rasa Gunung Datuk ni is a location that we are heading to. Yalah tu, aku pun satu hal patutnya tadi aku isi minyak. Tiba-tiba tinggal 3 bar. Hopefully kat depan ada stesen minyak lagi. Semuanya kita orang tengah time attack ni. Aku should just end it here and sambung later. Tak apa kot. Let's keep it going. Cantik lah view. Masya Allah. Oh, sini. Alright. Ni betul-betul bawah gunung ni. Ini yang kita nak. Healing. Bau. Suzy. Jangan buat hero ni. Jangan buat hero. Relax. Wah. Nice. Kita orang dah nak sampai. Menarik ya. Looking forward to the trip. Relax kan sikit kan.
jiwa dan minda. Aku dah sampai dah. Mana batu-batu Ada. Okey. Let's go. Dekat je. Jangan marah bang, suka-suka je. Happy je jiwa dengar bunyi ZX25R. Jangan cakap off-road bang. Jangan cakap off-road bang. Oi, selamba. Serius ah. Wow. Betul ke? Wow. Nak jalan. Jadi. Ah. Tak ada ah. Ha? Serius ah? Macam tu lah jalan ni. Nah. Harap-harap sana lah. Harap-harap sana. Bukan yang sini. Tak kelakar weh. Ha? Sini. Serius ah? Uish, tak lawak. Macam tu dia jalan kan. Serius shit lah. Sekejap. Aku berani ke tak berani ni? Serius lah? Bagi Apple jalan dulu. Tak lawak dia ni, tak kelakar tu. Agak-agak. Betul-betul dia bagi. Wow. Lepas ke? Macho sikit, macho. Okay. Depan tu. Tak ada apa? Sana clear tak? Ha. Wahal lah. Nak main. Wow. Serius. Okay. Go. Tak lawak tu. Sana dah. Sana. Kata jalan merah. Jalan merah. So depan sikit. Hai, sorry baby. I tak tahu. Uncle tu kata tak ada off-road. Sorry baby. Jom. Oh. Serius lah, ada off-road sebenarnya. Member kata tak ada off-road. Oh. Geli-geli je. Relax je, kau relax je. Aduh, serius lah. Bismillah je lah kan. Alhamdulillah sampai. Sorry lah motor aku. Aduh, aku tak tahu lah dah gelak ke dah sedih kan. Assalamualaikum. Hey. Wow, cantik. Okay, tengok view jap. Oh, cantik lah. Cantik. Parking depan hut. Alhamdulillah. Sampai ke destinasi. Off-road dia bagi motor aku. Bang, Azmi. Nice to meet you. Come ke story? Aku punya best lah.
Oh, cantik lah tempat bang. Kan? Memang mawar ni tempat bukan. Nama tempat ni? Thailand. Ah, si. Yang dia punya tanah ni pun 3 segi sebenarnya. Pegang abang lo, pegang abang lo. Jom. Sampai. 2, 3. Alright guys, kita semua dah sampai ke location. Buka khemah, maybe dekat situ. So, yeah. If sempat aku record lagi footage untuk malam ni. If tak sempat, I guess I'll see you guys soon. Alright, ciao guys. Besok kita main off-road lagi. Kita naik sikit. Satu lagi. Kita tengok Tengok ZX macam mana boleh masuk off-road. hari First, ni. aku rasa ni first ZX masuk off-road. Gelap abang. Kat sini lampunya. Oh, dia kena DJI ni pun ada lampu tau, kan? Ya, aku dengan Ipul tengah lepak depan campfire ni, masak air. Tadi first time motor aku kat sana off-road. Brother Hamzah kata maybe tak ada off-road, nak ambil kau. Kedekor tu. Exhaust dah bunyi kat lantan tu. Lepak jap. Maybe esok nak tengok sunrise tu, tengok macam mana. See you tomorrow.